Baik. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk kami hari ini. Waalaikumsalam. Aifi, Aizuddin. Tak apa, cikgu tak ada masalah pun. Perlu ditemu bual. Cikgu suka bila ada pelajar yang rajin buat tugasan macam ni. Kalau macam tu, mari kita ke soalan pertama, cikgu. Jadi boleh cikgu perkenalkan diri cikgu dulu? Okay. Cikgu Nodiana binti Abdul Rahman. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Cabang 4, Tumpat. Okay, pengalaman cikgu selama 25 tahun. Cikgu mengajar subjek sains. Wah, nampaknya memang dah lama lah cikgu mengajar kan? Jadi, cikgu memang fokus mengajar subjek sains ke? Ya, betul. Cikgu memang suka mengajar subjek sains. Dalam kelas, cikgu ada murid yang berbagai tahap keupayaan dia. Cepat tangkap, ada juga yang perlu perhatian yang lebih. Jadi, cikgu selalu sesuaikan cara cikgu mengajar supaya semua murid boleh faham. Macam mana cikgu biasanya mengajar topik yang baru dalam sains kepada murid-murid cikgu tu? Cikgu suka mengajar dengan cara yang mudah untuk murid faham. Biasanya cikgu mulakan dengan bahan yang visual. Contohnya cikgu bawa gambar, guna slide ataupun tunjuk video pendek. Selepas tu cikgu akan lakukan aktiviti yang boleh bagi murid rasa seronok, gembira, ceria. Okay. Cikgu buat contoh lagi, cikgu buat eksperimen ringkas untuk menarik perhatian mereka. Contohnya cikgu bawa ais ke kelas bagi mereka melihat macam perubahan ais tu berlaku daripada pepejah jadi cecair. Mungkin murid akan cepat faham lah bila benda tu berlaku di depan mata mereka lah. Okay. Jadi, cikgu tak guna nota panjang-panjang? Cikgu memang tak guna nota panjang-panjang. Kalau buat nota panjang-panjang, murid cepat bosan dan mengantuk. Cikgu lebih suka guna nota yang bergambar, PowerPoint dan yang ada warna-warni. Kadang-kadang cikgu juga guna kad imbasan untuk membantu mereka ingat fakta. Kalau ada gambar, lebih cepatlah murid dapat ingat. Lebih seronok lagi belajar ya. Okay. Kalau contoh ada murid yang susah nak faham kan, cikgu buat macam mana? Biasanya cikgu tengok dulu kenapa dia tak faham. Kadang-kadang murid ni susah nak faham topik yang diajar ya. Akan cuba berbagai kaedah lah. Kaedah banyak pengajaran kita boleh guna. Mungkin guna video, kartun ataupun cikgu duduk sebelah murid dan ajar secara perlahan lah apa yang dia tak faham ke. Okay. Faham? Jadi, cikgu lebih sukalah bagi contoh dan latihan atau cikgu biar je murid ni cari jawapan sendiri? Tengok atas keadaan murid lah. Kadang-kadang murid tu dia boleh cari contoh sendiri. Ada setengah murid kita kena bimbing ataupun bantu lah. Mereka kena ikut arahan dengan jelas. Cikgu kena tunjuk langkah-langkah depan mereka kan. Tapi bila cikgu nampak mereka dah mula faham, cikgu akan bagi peluang mereka membuat aktiviti, eksperimen sendiri dalam kumpulan yang kecil. Tapi cikgu tetap akan pantau atau membimbing lah murid-murid tersebut lah. Tapi semasa cikgu mengajar kan, cikgu selalu guna tak bahan bantu mengajar semasa mengajar? Tu memang selalulah. Mudah cikgu nak ajar guna BBM. Contohnya cikgu akan guna model organ manusia, kad bergambar dengan alat eksperimen. Kadang-kadang cikgu bawa murid ke luar kelas seperti kebun, cari bahan yang semula jadi lah, contoh serangga ke contoh-contoh tumbuhan. Murid akan sukalah belajar di luar kelas.
Cuma cikgu kena selalu pantau lah dari segi keselamatan kan. Murid ni dia biasalah nakal kan. Jadi cikgu lebih suka beri arahan secara terus ke atau cikgu biar je murid ni teroka sendiri? Cikgu suka bagi arahan dengan jelas dari awal supaya murid tidak keliru. Tapi bila dah nampak mereka boleh kendalikan diri sendiri, cikgu bagi peluang lah untuk mereka faham apa yang mereka buat. Masa eksperimen, cikgu bagi mereka cuba sendiri dulu. Tapi kena perhatilah tidak tanduk murid-murid supaya mereka tidak salah buat lah. Yang kita itu. Tapi macam mana cikgu tahu yang murid tu benar-benar faham tentang topik yang cikgu ajar? Macam-macam cara cikgu guna. Cikgu cuba tengok jawapan latihan mereka. Contohnya, kalau banyak salah tu maksudnya mereka belum lagi mahir ataupun dengan topik tersebut lah. Belum faham tak? Okey, cikgu pun perhatikan mereka. Cikgu boleh perhatikan saja mereka. Mereka boleh buat ulang balik langkah eksperimen dengan betul. Cikgu tahu mereka akan faham. Okey. Cikgu perasan tak kan kalau murid cikgu lebih suka belajar macam diorang lagi suka belajar gambar ke atau penerangan ke atau buat aktiviti? Memang semua murid ni dia suka belajar dengan gambar ataupun buat aktiviti. Kalau setakat cikgu terang saja, mereka akan tidak fokus lah main ke sepanjang kelas. Jadi cikgu pastikan setiap sesi ada bahan visual ataupun aktiviti mereka gerak. Badan mereka tu sentiasa bergerak lah dengan aktiviti yang tidak duduk statik kan. Dulu cikgu ada ajar guna buku teks, tapi memang susahlah mereka nak faham. Kalau kita berpandukan buku teks saja, susahlah mereka nak faham. Tapi masa cikgu bagi penerangan dekat depan kelas tu kan, semua murid boleh ikut ke? Ada yang boleh ikut, tapi ramai yang lebih faham kalau kita tunjuk bahan visual lah ataupun guna BBM. Jadi cikgu jarang menggunakan penerangan atau bebelan sajalah dalam kelas. Biasanya cikgu akan tunjuk gambar, tunjuk alat ataupun ajak turut membantu cikgu lah di depan kelas. Aktiviti yang di hadapan kelas ke. Okey. Biasanya gitulah. Murid selalunya lagi suka belajar secara berkumpulan ke belajar sendiri? Cikgu perasan murid-murid ni lebih suka belajar dalam kumpulan yang kecil lah, 2 ataupun 3 orang. Ada juga murid yang introvert sedikit pun ada juga. Mereka lebih suka belajar sendiri. Ada masa cikgu suruh mereka belajar sendiri. Ada masa cikgu kena pujuk perlahan-lahan supaya mereka boleh melibatkan diri dalam kumpulan lah. Ada tak murid yang suka melukis atau menulis semasa cikgu mengajar dalam subjek sains? Ya, memang ramai. Selepas eksperimen, cikgu selalu suruh mereka lukis apa yang mereka nampak. Ada yang suka tulis label, ada yang suka mewarna gambar. Senanglah untuk mereka ingat kalau mereka dapat melukis. Jadi, cikgu memang kenal lah gaya belajar setiap murid? Ya, betul. Cikgu akan ambil masa perhatikan mereka. Ada yang cepat faham, ada kalau tengok gambar. Ada murid yang cepat faham kalau tengok gambar. Ada yang kena bagi penerang berulang-ulang. Ada juga yang suka pegang benda untuk buat eksperimen. Bila cikgu dapat tahu cara mereka belajar, barulah dapat cikgu menyesuaikan pengajaran yang seterusnya lah untuk mereka faham. Tak apa cikgu. Yang penting cikgu memang sesuaikan cara ajar mengikut murid-murid tersebut ya. Ya. Memang cikgu usahakan macam tu.
Cikgu tahu kalau cikgu guna satu cara saja, tak sesuai murid dapat ikut. Jadi cikgu guna pelbagai aktiviti, guna gambar ke, buat eksperimen ke, supaya murid boleh belajar dengan seronok. Okey, baiklah cikgu. Kami rasa dah banyak dah ilmu yang kami berdua dapat hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kat cikgu kerana sudi bertemu bual dengan kami pada hari ini. Okey, sama-sama Aifi, Aizuddin. Cikgu pun seronok dapat berbual dengan Aizuddin dengan Aifi. Cikgu doakan supaya dapat A lah untuk tugasan yang kamu buat ni. Okey. Terima kasih, Okey, cikgu. baik cikgu. Terima kasih. Semoga berjaya. Okey. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.